Perempuan, jangan tunggu lelaki yang tak serius dalam hubungan. Awak kena baiki 3 mindset perempuan yang suka tunggu hubungan tapi tak pasti. Pertama, awak rasa tak nak menyusahkan dia. Yelah, kalau tanya dia nanti dia rasa terbeban, dia rasa macam tertekan, nanti kan dia tinggal terus. Tapi akhirnya awak duduk diam, tak ada keputusan, ibarat gantung tak bertali tapi hubungan tak ke mana. Nampak baik tapi orang kata ujung dia kat mana ya? Yang kedua pula, rasa dah tak ada peluang lain untuk cari jodoh sebab awak tunggu. Awak tahan diri walaupun awak rasa dalam hati tu macam tak sedap dah. Tapi kan kalau buang yang ni kan, ataupun tinggalkan yang ni, atau break dengan yang ni, tiba-tiba kan tak ada orang lain nak kat kita. Kita pun umur dah berapa. Masa tu kadang perempuan biar je hubungan tu terbiar begitu saja. Yang ketiga pula, yang ni. Awak sebenarnya takut dengan jawapan sendiri yang bakal awak dengar. Perasaan tu memang ada. Awak takutlah tiba-tiba dia cakap, sebenarnya saya rasa hubungan kita memang dah tawar. Saya rasa tak tahulah hubungan kita nak pergi ke mana. Saya tak berani nak cakap dengan mak ayah saya. Awak sangat takut kalau tiba-tiba lelaki tu memberi keputusan yang tidak memihak kepada awak. Tapi sedarlah, dengan awak buat begini, awak sedang menyeksa diri awak sendiri. Sepatutnya kita sayang diri kita dulu, baru kita sayang orang lain. Allah sangat suka awak sayang diri sendiri. Orang yang sayang diri sendiri, orang ini insya-Allah akan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Awak kena rasa ada harga diri tau. Awak kena rasa awak ni orang yang penting. Kalau dia buat macam ni sebenarnya dia sedang menginjak-injak awak. Jom join eksklusif talk saya. Kita bina diri, kita bina kekuatan, kita cari komitmen yang lebih bermanfaat demi Allah SWT. Klik link segera kat bio.